Sirocang Akio. Oh yeah. Ooh. Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, what up? I'm Audi, welcome back to my YouTube channel gang. Okay, sorry lah gang, dia berkelip-kelip sikit sini, aku pun tak tahu kenapa. Okay gang, sekarang ni dia macam ada isu sikit lah. Isu dari segi apa kan? Sebenarnya korang tengok tajuk pun korang dah tahu. Okay, sekarang ni ada yang mengatakan pada awak, ada yang memberi pandangan apa semua kan, 10,000 habis untuk speaker, berbaloi ke kau rasa awak? Sebenarnya konten ni pun rasanya tak perlu awak nak buat, tapi awak rasa sebab awak memang kena buat, so that's why awak buat konten ni lah. Okay gang, sekarang ni dengan bajet 10k tu awak habis untuk speaker, sebenarnya awak bukan nak buat untuk speaker tau. Sebenarnya ada benda lain lagi awak nak buat. Ada macam, ada dua pilihan lah, 2 ke 3 pilihan lah, 3 pilihan lah. Nak tahu, stay tune guys. Korang tengok konten ni sampai habis. Sekejap awak bagi fokus dulu. Stay tune untuk konten kali ni, korang kena tengok sampai habis. Nanti baru korang akan faham lah, awak akan cerita semua dalam konten ni. So, okay gang, jangan lupa subscribe dan channel, komen dan share. Selamat gratis, mantap. Let's go guys. So okay gang, awak harap angle kamera ni okay. Sebab dulu sebelum ni awak drive sambil pegang tangan, satu tangan pegang steering, satu pegang full, bahaya kan. Okay, sekarang ni dengan bajet 10,000 tu sebenarnya dulu awak ada 3 pilihan. Okay, first, awak nak buat on turbo. Second, convert gearbox manual. The third one is speaker. Okay, antara 3 ni, yang paling awak rasa nak buat adalah buat on turbo lah. Siapa tak nak buat on turbo kan? Awak pun nak, korang mesti pun nak kan, kalau ada bajet yang besar. Okay, ni awak terus cerita lah. Okay, buat on turbo ni, dengan bajet 10k tu, sebenarnya korang lepas untuk buat on turbo saja, saya pasang semua lah, tapi tak termasuk buat internal sekali. Faham tak internal? Maknanya korang buat on turbo, tapi piston semua apa segala gadanya masih standard lagi. Itu yang orang kata tak elok lah. Okay, kejap bagi aku minta jalan jap. Okay, so tak elok. Maknanya kalau buat on turbo tu tak termasuk internal. So orang kata aduh, ada paper pula. Okay, so lepas tu on turbo ni orang kata tak elok lah kalau korang tak buat internal sekali. Contoh kalau korang ada bajet 10k untuk buat on turbo ni, korang kena ada lagi 10k lagi, bermakna korang kena ada 20k. 10k untuk buat on turbo apa benda semua, 10k lagi adalah untuk korang standby. Contoh, kalau korang punya apa kita panggil, gearbox pecah ke, piston pecah ke, enjin pecah dan sebagainya, korang dah ada bajet satu lagi 10k, so tak adalah orang kata serabut lah untuk nak buat on turbo. Sebab aku tanya juga pendapat member awak yang main VG3 lah, yang mana buat on turbo, aku tanya, semua cakap macam tu. Kalau korang ada 10k, jangan nak buat. Bajet tu kau kena ada lagi 10k, bermakna 20k korang kena ada. Right? So, bila korang buat on turbo 10k, engine mesti, sebab Myvi G3 engine bukan dicipta untuk turbo. Maknanya engine ni dilahirkan adalah NA. Aku lupa NA tu singkatan apa, dia ada neutral apa tak, aku lupa. Okay, so kalau macam kereta, okay, Honda Civic FC, FE, dia dah memang diciptakan untuk turbo. Dia ada 1.5 turbo, ada 2.0 turbo, FK8, FL5, FK2R, lepas apa lagi, Volkswagen Golf MK7, dia ada MK6, dia ada 1.4 tapi turbo. Kalau yang sedap sikit 2.0 turbo. Okay, sekarang ni ada masalah tu. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau enjin kita ni memang macam member aku seorang Beza, put Beza. Aku banyak buat dengan dia lah, kalau buat performance memang dengan dia lah. So tak ada apa-apa masalah. Tapi put tu dah tahap gila lah. Dia dah buat on turbo dan dia dah buat internal dan sebagainya lah. So tak ada masalah.
kalau korang dah buat internal. Tapi kalau korang just nak buat on turbo biasa saja, memang orang kata tak digalakkan lah. Itu pandangan member Awuk dan Awuk sendiri. Okay. So rasanya turbo tak nak cerita detail sangat, sebab konten ni bukan cerita pasal turbo terlalu detail. Tapi dia mau pada macam dia yang kata dengan Awuk bajet 10k tu, kau buat speaker macam tak fikir apa kan. Sebab lain orang lain dia punya minat lah. Macam Awuk 3 minat, buat on turbo, manual dan juga speaker. Okay, rasanya speaker settle lah kot bab on turbo rasa settle lah kot rasanya tak ada apa-apa lagi lah. So itu je lah. Maknanya bajet Awuk 10k memang tidak sesuai untuk orang turbo lah. Boleh je buat. Masa tu memang dah fikir baik buat orang turbo kan, lagi sedap, lagi laju, lagi respon lagi best. Tapi bila fikir-fikir balik, kurang lah untuk aku. Kalau korang yang ada bajet 10k nak buat turbo, tak ada apa-apa masalah, buat je geng. Okey je, tak ada apa-apa isu. Cumanya kalau satu hari enjin terpecah, korang pula ada satu kereta macam Awuk, dengan nak pergi kerja, takkan nak naik Grab kan, pisah. Okay. So rasanya sampai situ saja untuk buat turbo. So next kita pergi kepada manual. Okay geng. So sekarang ni kita pergi kepada manual pula. Maknanya daripada kereta Awuk ni adalah Myvi G3 1.3X 2018. Kereta ni gearbox dia adalah auto. Sebenarnya banyak orang tak tahu, sebenarnya Myvi G3 ni dia ada gearbox manual. Banyak member yang pakai Gen 1, Gen 2 ataupun kereta-kereta lain, dia kata G3 ada manual ke? Saya tak ada. Aku kata ada, tapi gearbox 1.3. So kereta Awuk 1.3 bukan 1.5. Banyak orang ingat kereta Awuk mesti 1.5 kan. Tak ada. So bila 1.3 ni geng, orang kata kalau nak convert gearbox manual tu, dia lebih mudah sedikit lah kalau korang yang mana pakai 1.5 G3. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa isu pun. Sama je 1.3, 1.5, tapi tak silap 1.5 ni banyak modal sikit lah nak kena keluarkan. Pun sama juga, bajet yang diperlukan adalah RM10,000. Tapi gearbox second hand. Allah, keras yang kita tahu Tapi gearbox second hand yang harga 10k tu. Okay, termasuk masangan kapal itu ada tolak tambah, ada tambahan lagi lah. Kiranya Awuk kena ada 15k, maknanya Awuk kena tambah lagi 5,000. So baru cukup lah. Okay, so Awuk fikir-fikir balik, manual memang aku sebenarnya auto ke manual, of course lah. Masa beli kereta ni memang kita nak mudah kan. Tapi bila lama-lama kau dah bercampur kawan, dah bercampur aduk member-member yang ada yang main performance selain daripada Myvi G3, so Awuk rasa macam alamak, rasa macam nak convert manual lah kan. Fikir tu ini masalah jam ke apa, kaki lenguh, itu nombor 2 Awuk tak ada fikir. Sebab manual is the best lah, of course lah. The real man use 3 pedal, betul tak? Tapi kenapa tak buat manual? Sebab kan Awuk fikir balik, manual ni Awuk pendek sikit lah. Dia tak macam turbo tadi panjang sangat Awuk cerita kan. Manual ni Awuk fikir balik pun sama juga, standby budget. Tapi tak macam turbo, kau kena ada lagi 5,000 lagi. Maknanya dia punya proses convert manual ni dia lebih complicated sikit berbanding korang buat on turbo. Buat on turbo ni, apa yang dapat info lah, dia lebih mudah sikit lah berbanding convert manual. Itu apa yang nampak. Lepas tu kereta yang dipegang sangat lama, bukan sangat lama lah, dalam tempoh sebulan kan. Aku tahu mesti ada yang kata alasan je ni sebenarnya bukan alasan. Sebenarnya yelah, sekarang ni Awuk pun ini je kereta yang ada. Macam Beza kita abang, Azia kita adik. Dia dah rasa macam Awuk rasa macam nak dah kena ada satu lagi ni kan, adik satu lagi ke, maknanya kereta satu lagi kan. Tapi kita tengok kalau korang mesti support Awuk kan, no problem. Okay, so manual Awuk fikir balik macam mana. Dia sebenarnya dia bukan alasan lah, ni pandangan Awuk lah. Awuk sebenarnya masih sayang lagi lah gearbox auto ni geng. Sebenarnya lah, setengah orang kalau convert manual, dia gearbox dia dah rosak, gearbox auto. Yang jenis convert manual saja-saja tu 10 seorang lah yang buat macam tu.
Yang lain-lain tu gearbox dah hancur. Macam member Ujas, gearbox dia hancur. My VG3 facelift, gearbox CVT convert manual. Ada gearbox hancur kau tahu. Yang seorang lagi pun gearbox hancur. My VG3 480 pun hancur geng. Dia convert manual. So macam awak fikir-fikir balik, rasa macam belum masa dia lagi lah. Dia tak membuat-buat macam awak nak buat orang tebu geng. Tapi nak lah convert manual, siapa tak nak kan. Okay. So lepas tu awak fikir-fikir balik, daripada buat masa ni aku menyusahkan diri aku, baik aku relax dulu geng. Right. So itu yang awak fikir-fikir balik, manual kita cancel. Okay. So jom kita pergi yang terakhir pula. Korang mesti nak tahu sangat kenapa awak buat speaker sampai 10k ni kan. Let's go guys. Kita pun dah masuk highway dah ni. So speaker, kenapa awak buat speaker? So dalam konten kali ni awak tak ada nak test bunyi speaker ke apa. Korang kena tengok konten sebelum ni. Ada 2 video yang awak test lagu lah kat speaker awak ni kan. Okay. Kenapa speaker awak pun tengah fikir kenapa speaker kan. Okay lah, macam ni lah. Sebenarnya kita tahu ni Sebenarnya kita ni kerap tau jalan jauh. Kadang pergi Penang balik hari, kadang pergi Pulau Penang balik hari, kadang pergi Perlis. Tapi kadang kita tak sampai Perlis pun. Dia sampai Kedah, awak dah berhenti, and then kita naik flight macam tu lah. Dia kerja kan. Kadang-kadang awak tak nak naik kereta lain sebab kereta ni awak suka sebab dia jimat. Lepas tu lagi satu dia fun kan. So bila korang jalan jauh ni, apa benda yang korang akan buat? Kalau orang lain dia akan tidur lah apalah kan. Macam kita yang drive ni, kita memerlukan sesuatu benda yang boleh menemani kita. Antaranya apa? Speaker lah. Kalau kita dah buat exhaust macam dah buat exhaust, mungkin exhaust, tapi exhaust ni takkan daripada Shah Alam, Selangor sampai ke Perlis korang nak tarik ke kan. Barai lah. So aku fikir-fikir balik speaker. Dulu sebenarnya aku dah buat speaker. Dulu pun bajet sebenarnya dalam 2k lah dulu. Saya under seat subwoofer semua kan. So bila lama aku fikir balik macam member pun bagi recommend aku, cuba main speaker 3-way kan. Mula cakap 3-way tak benda lah. Ada 3-way, 4-way pun ada sebenarnya, tapi 4-way jarang orang buat. Ada tapi jarang lah. So lepas tu aku fikir balik macam macam mana kan try kata member aku. Try uish, jahat ni kan. Actually kawan aku dulu MG3 Hub pun dulu dah try kereta dia. Pun sedap juga. Memang best lah. So lepas aku fikir balik macam ini macam aku macam teracun ni kan. Ini gua tak boleh ni. Lepas tu aku fikir Last aku cakap ini macam jahat je main speaker kan. Lepas member aku bagi pandangan lah. Kalau kau buat turbo dia macam ni macam tu dah cerita lah. Kalau kau convert manual macam tu. So last itulah yang terjadi di speaker. Okay, macam mana terjadi di speaker? Sebenarnya pedih juga kan nak habiskan 10k untuk speaker. Sebenarnya lah kalau siapa jujur dengan awak, betul lah korang pun sama kan. Habis 10k untuk speaker memang pedih kan. Memang sakit dia lain macam lah. Tapi speaker ni sebenarnya best lah. Sebenarnya best. Kalau korang tanya awak, kau tak rasa macam membazir lah. Dah potong kat lembab lah yang terdepan ni. Sebenarnya best lah. Dia sebenarnya best. Tapi tiada tapi dia. Nak keluarkan pedih sikit lah geng. Dia pedih sikit. Tapi happy lah. Aku happy kan. Bila jalan kan, dia pun nak buang sampah pun aku akan buka speaker kan. Sebab benda tu memang benda yang kau akan layan. Tapi benda ni sebenarnya dia sebenarnya bergantung pada individu lah. Macam kalau macam aku mungkin dah peringkat umur, aku pun dah nak masuk 3 series. So mungkin lah umur tu ada makna jugalah. Aku jadi macam malas saya kan nak main benda-benda yang melibat performance. Aku minat performance tapi tak terlalu heavy lah. Minat je turbo, minat je manual lah. Tapi aku minat untuk orang lain buat. Aku minat tengok. Tapi kalau kereta aku mungkin, kalau turbo tu aku minat lagi lah. Manual tu aku mungkin nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah. Tapi kalau speaker, dia merangkumi semua. Mula tak minat. Tapi bila lama aku layan kan,
best juga main kan. Best chill, korang bila jalan korang chill macam ni kan. Ini nasib je aku buat konten. Kalau tidak memang aku dengar lagu aku relax je kan. Okay. So tak ada nak cerita detail pasal speaker sebab aku ada dah buat konten dah 6 konten, 7 konten dah pasal speaker. So korang boleh layan lah konten-konten sebelum ni. Rasanya sampai sini saja geng. Aku pun minta diri dulu nak layan speaker ni geng. So harap semua enjoy and happy lah. Walaupun kalau ada yang terkurang ke terkasar ke apa, minta maaf lah, kadang-kadang kita tak sedar kan. So kalau korang nak buat speaker ni, aku recommend lah aku buat di Fancy Audio Section 9 Shah Alam. Aku buat di Fancy Audio Bukit Jelutong. Cari Mr. Alex geng. So dia lah yang setting, dia tahu, yang pasang semualah dengan tim-tim dia kan. Okay. So sampai sini saja guys. Aku harap you guys enjoy happy. So jangan lupa subscribe my channel, komen dan share. Subscribe gratis guys. Mantap. Assalamualaikum dan ciao.